Tapi jangan tertipu. Dia punya blade cantik tapi bearing dia tak cantik. Okey, tengok bila saya pusing. Dia macam keras. Itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi punca yang boleh menyebabkan enjin kita overheat. Ataupun boleh menyebabkan water tank kita naik. Okey, kat tangan saya ni kita ada satu kes enjin Toyota Vios ni, temperature dia asyik naik. Jadi bila kita check, pertama kita dapat kena pasti dia punya thermostat ni. Thermostat dia nampak cantik, tak ada karat, betul. Okey, tapi bila saya test, dia bukaan dia ni, spring dia ni tak boleh buka. Bila saya rendam air panas, kita test, tak boleh buka. Bila tak boleh buka, maksudnya thermostat dia dah jam, kita kena tukar satu thermostat yang lain. Dan kalau boleh, cari thermostat yang original. Lepas tu, bila kami check sekali dia punya water pump ni, water pump dia pun jam. Nampak water pump dia cantik. Tapi jangan tertipu. Dia punya blade cantik, tapi bearing dia tak cantik. Okey, tengok bila saya pusing. Dia macam keras. Yang paling penting, kalau boleh, dah tukar dua benda ni, gunalah coolant. Water pump dah tukar. Thermostat dah tukar. Kalau boleh, tukarlah coolant. Dan saya memang nak recommend guna coolant Yako ni. Sebab coolant Yako ni boleh bebaskan haba dengan sangat cekap. Kalau siapa yang nak beli coolant Yako ni, boleh terus tekan link ke atas. Kita boleh post ke seluruh semenanjung Malaysia. Sabah Sarawak tak boleh. Lepas tu kalau siapa yang nak datang, nak tukar, boleh terus datang ke Fizi Motorsport di Sunway Post. Dapat hari ni.